Ramai yang beranggapan bahawa mereka telah sembuh daripada penyakit seperti darah tinggi, kolesterol tinggi atau kencing manis hanya dengan mengambil ubat. Ini adalah satu kesilapan besar. Anda sebenarnya tidak sembuh tetapi hanya menangguhkan komplikasi penyakit tersebut. Ubat hanyalah penyelesaian sementara dan rawatan asas mesti dilakukan melalui perubahan gaya hidup. Makanan yang paling penting untuk menjadikan keadaan saluran darah lebih baik adalah perlu diingat, ubat tidak akan sekali-kali dapat menyembuhkan penyakit metabolik kronik yang kita panggil sebagai penyakit gaya hidup. Mari kita mulakan dengan tekanan darah tinggi. Apabila jantung perlu mengepam darah dengan lebih kuat untuk membekalkan oksigen ke tisu, ini bermakna saluran darah anda telah menjadi sempit. Saluran darah jantung sebagai contoh adalah saluran darah yang berada betul-betul di sebelah aorta sejurus selepas ia keluar dari jantung. Oleh itu, saluran darah jantung ini nipis dan merupakan saluran darah pertama yang bersambung terus dengan aorta. Jadi bayangkan betapa mudahnya ia tersumbat atau pecah apabila tekanan darah meningkat. Apabila tekanan darah meningkat, ia boleh menyebabkan saluran darah di otak pecah, serangan jantung, saluran darah jantung terkoyak dan aorta terkoyak. Untuk mengelakkan komplikasi yang mengancam nyawa ini, tekanan darah memang perlu diturunkan. Tetapi jika anda menurunkan tekanan darah secara paksa dengan ubat semata-mata untuk menurunkan bacaan di lengan anda, apa yang akan berlaku? Keadaan saluran darah di bahagian periferal hujung badan akan menjadi lebih teruk. Ia akan mengalami lebih banyak hipoksia, kekurangan oksigen dan menjadi lebih parah. Memang betul anda perlu mengambil ubat. Jika tekanan darah anda tinggi dan anda tidak mengambil ubat, risiko besar akan timbul serta-merta. Namun, adalah satu kesilapan besar untuk berfikir bahawa anda telah sembuh hanya kerana mengambil ubat. Anda bukan sembuh tetapi hanya menangguhkan komplikasi. Begitu juga dengan kencing manis. Jika anda mengambil langkah untuk menurunkan gula dalam darah secara paksa dan bukannya menyelesaikannya secara semula jadi, sel-sel di dalam otot akan tetap mengekalkan rintangan insulin ketidakpekaan terhadap gula. Oleh itu, walaupun paras gula dalam darah turun, tisu-tisu badan masih tidak dapat memetabolismekan gula dengan betul. Ini akan mengekalkan keadaan hipoksia dan asidosis keadaan berasid di dalam tisu yang bermakna masalah itu tidak benar-benar selesai. Ubat ini hanya berfungsi untuk menangguhkan komplikasi akibat gula seperti komplikasi saluran darah periferal, keperluan dialisis, buta, kaki diabetes atau neuropati yang menyebabkan muntah berterusan. Ia bukan menyembuhkan kencing manis. Pada akhirnya, keadaan saluran darah di bahagian periferal akan merosot dan ini boleh menjadi punca kepada penyakit metabolik yang paling teruk seperti kanser. Itulah sebabnya rawatan asas perlu dilakukan. Apabila kita melakukan ujian darah, paras kolesterol atau trigliserida yang tinggi menunjukkan bahawa pemakanan anda dalam 2 minggu terakhir kaya dengan lemak. Di bilik kecemasan pun kami melakukan ujian profil lipid ini. Baru-baru ini saya melihat satu bacaan yang mengejutkan. Seorang lelaki berusia pertengahan 30 sen mempunyai bacaan trigliserida di mana paras normal adalah sekitar 150 senten. Biasanya, kalau tinggi pun dalam 300, 400 atau 500. Jika setinggi itu, kami akan jelaskan ia sangat berbahaya dan nasihatkan untuk ubah gaya hidup serta-merta. Tetapi beberapa hari lepas saya melihat bacaan 5,000. Mungkin jika bacaan sudah mencapai 1,000 pun, darah yang diambil akan kelihatan sedikit keputihan kerana terlalu banyak lemak. Pesakit itu datang kerana sakit kepala dan saya telah menasihatinya berkali-kali. Sebenarnya ini juga adalah ciri sistem penjagaan kesihatan di negara kita. Jika paras kolesterol didapati tinggi, sepatutnya pesakit diberi pendidikan untuk mengubah gaya hidup selama seminggu hingga sebulan. Selepas memantau perkembangannya, barulah ubat statin untuk menurunkan kolesterol digunakan jika pesakit gagal melakukannya atau disahkan menghidap hiperkolesterolemia famili, masalah kolesterol keturunan. Itulah prosedur yang betul. Namun dalam persekitaran klinik yang singkat ditambah dengan tahap kepatuhan pesakit yang rendah dan perubahan gaya hidup kita yang kini lebih banyak berpusatkan makanan berlemak dan makanan diproses, realitinya adalah kami terus memberikan ubat. Tetapi itu sebenarnya bukan kaedah yang normal. Para doktor kardiologi banyak menggunakan ubat untuk kolesterol tinggi kerana terdapat kajian yang menunjukkan bahawa semakin rendah paras kolesterol LDL, semakin rendah risiko penyakit kardiovaskular. Berdasarkan kajian ini, mereka menetapkan sasaran yang lebih rendah dan lebih rendah daripada paras normal. Walaupun saya akui bahawa semakin rendah paras kolesterol LDL adalah lebih baik, menurunkannya dengan ubat bukanlah cara yang baik. Mengapa?
Kerana anda terus membekalkan kolesterol dari luar melalui makanan sambil mengambil ubat yang secara paksa menurunkan kolesterol dalam badan. Tentu sekali akan ada kesan sampingan. Meneruskan gaya hidup pemakanan yang sama sambil mengambil ubat kolesterol adalah satu kegagalan yang pasti. Bagi anda yang menonton video ini di saluran Kembara Sihatku, fahamlah bahawa rawatan asas adalah dengan mengawal pengambilan lemak berlebihan melalui pemakanan. Rawatan asas adalah dengan memperbaiki metabolisme gula dan mengatasi rintangan insulin melalui senaman. Jangan sesekali membuat kesilapan dengan berfikir, saya sudah mengambil ubat, jadi saya sudah sembuh. Mengurangkan obesiti dikatakan membantu dalam penyakit kronik seperti darah tinggi dan kencing manis kerana sel-sel lemak bukanlah sel mati. Ia adalah sel hidup yang menyimpan lemak. Sel-sel ini juga perlu melalui metabolisme tenaga. Ini bermakna saluran darah perlu sampai ke lapisan lemak. Semakin tebal lapisan lemak, semakin panjang saluran darah kita. Apabila saluran darah periferal semakin banyak, tekanan yang diperlukan untuk menghantar darah ke sana akan meningkat dan ini akan menaikkan lagi tekanan darah. Kitaran buruk ini akan berulang. Pertama sekali kita mesti mengelakkan lemak dalam badan kita. Untuk itu kita perlu elak makan lemak dan kedua elak pengumpulan lemak. Kita sering menasihatkan untuk mengelakkan apa yang dipanggil karbohidrat diproses, bukan? Masalahnya ialah karbohidrat ringkas dan karbohidrat yang diproses, bukan karbohidrat kompleks. Walaupun kita makan karbohidrat, lemak akan terapung di dalam darah kita. Ini kerana tenaga yang berlebihan akan ditukarkan menjadi lemak. Hati akan menyimpannya sebagai glycogen dan jika masih berlebihan, ia akan diubah menjadi lemak dan disimpan di seluruh badan kita. Di antara sel-sel otot, di sekeliling perut dan di antara organ dalaman. Inilah yang menjadi penyumbang utama kepada penyakit metabolik dalam badan kita. Bukan semua karbohidrat tidak baik untuk badan kita. Terdapat gula kompleks dan gula ringkas. Gula kompleks adalah yang kurang diproses, mengekalkan kulitnya sebanyak mungkin dalam bentuk asal. Jadi penyerapannya perlahan. Gula ringkas pula merujuk kepada keadaan di mana ia telah dikisar untuk penyerapan yang cepat. Karbohidrat kompleks seperti gandum penuh memerlukan beberapa proses untuk dihadam apabila masuk ke dalam badan, jadi ia mengambil masa yang lebih lama. Jika dikunyah perlahan-lahan, ia boleh menaikkan paras gula dalam darah secara beransur-ansur sambil membekalkan tenaga. Salah satu karbohidrat ringkas yang paling menakutkan ialah sirap jagung fruktosa tinggi. Bahan yang diekstrak daripada jagung dijadikan sirap dan hanya gulanya yang diambil. Bayangkan betapa cepatnya ia menaikkan paras gula. Tambahan pula, ia dalam bentuk cecair dan penyerapannya sangat cepat. Ia terdapat dalam hampir semua minuman manis dan jika kita meminumnya tanpa berfikir, menganggapnya sebagai pengganti air, ia akan menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat teruk. Anda mesti mengelakkan snack, roti, kuih muih, mi dan minuman manis. Ia memainkan peranan besar dalam menaikkan gula darah dan menyebabkan kencing manis serta kolesterol tinggi. Antara punca utama yang merosakkan peredaran darah, kita mesti mengelakkan lemak yang benar-benar tidak baik. Salah satunya ialah lemak trans. Lemak trans jauh lebih teruk daripada lemak tepung. Lemak trans yang diwakili oleh margarin dan shortening adalah minyak sayuran yang telah dihidrogenkan untuk menjadikannya pepejal pada suhu bilik. Kerana ia murah dan sesuai untuk menggoreng, shortening atau margarin sering digunakan yang boleh memasukkan lemak ini ke dalam makanan kita. Oleh itu, elakkan makanan sedemikian dan amalkan pengambilan lemak yang kaya dengan lemak tak tepu dan bebas lemak trans. Di antara lemak sayuran, ada juga minyak yang memberi kesan buruk kepada badan. Minyak yang mempunyai nisbah omega 6 yang terlalu tinggi diketahui boleh menyebabkan banyak tindak balas keradangan dalam badan. Jadi untuk kegunaan di rumah, lebih baik menggunakan minyak lain. Apa jua bahan, jika digoreng pada suhu yang terlalu tinggi atau dipanggang terus di atas api, pasti akan menghasilkan bahan karsinogen, penyebab kanser. Adalah lebih baik untuk mengelakkan makanan bergoreng seboleh mungkin. Menggunakan minyak perila, minyak avokado atau minyak zaitun extra virgin sebagai sos salad adalah cara yang paling disyorkan untuk mengambil lemak. Adalah benar bahawa protein itu penting. Ada pepatah yang mengatakan, semakin tebal paha, semakin jauh dari kencing manis. Ini bermakna semakin banyak sel otot, semakin rendah kemungkinan rintangan insulin berlaku. Walaupun ia benar, ini hanya terpakai dalam proses metabolisme yang normal. Ia adalah pengecualian bagi mereka yang membina badan dengan meminum protein shake. Ini kerana protein pasti akan menghasilkan lebih banyak sebatian nitrogen oksida dalam badan yang mempunyai kesan buruk
metabolisme amonia akan meningkat dan memberi beban kepada hati. Jadi, kita perlu sedikit menjauhi mitos protein ini. Anda boleh mendapatkan protein yang mencukupi daripada protein yang diserap dari sayur-sayuran dan beras perang. Elakkan sama sekali pengambilan protein berlebihan melalui protein shake untuk tujuan mendapatkan lebih banyak protein. Jika anda ingin makan protein, lebih baik ambil protein yang tidak berlebihan, seperti sebiji telur berkualiti atau sebahagian kecil dada ayam. Ramai yang bertanya tentang lemak. Diet lemak yang paling terkenal mungkin diet rendah karbohidrat, tinggi lemak LCHF atau diet keto. Ramai yang bertanya tentangnya. Teori LCHF adalah dengan meningkatkan pengambilan lemak dan mengurangkan karbohidrat secara drastik, badan akan menggunakan asid lemak melalui metabolisme lemak yang akan menyebabkan penurunan berat badan yang cepat. Memang benar berat badan turun dengan cepat. Ya. Jadi ada orang yang makan banyak lemak dan mengurangkan karbohidrat secara drastik untuk tujuan diet. Masalahnya ialah adakah cara ini bermanfaat untuk badan? Ia menjadi masalah kerana ada bahagian yang tidak fisiologi untuk badan. Memilih lemak yang betul bukan mudah. Ada yang menggunakan mentega dan sebagainya. Saya pernah cuba menumis sayur-sayuran dengan mentega. Saya juga pernah melakukan diet LCHF selama kira-kira 4 bulan kerana urusan keluarga. Tetapi apabila keton mula dihasilkan semasa diet LCHF, saya mula rasa pening, mual dan seperti demam selesema. Ini adalah simptom yang timbul kerana kekurangan gula yang teruk. Ia juga dipanggil keto flu dan ia sangat sukar. Adakah wajar untuk memaksa badan menghasilkan keton melalui diet ketogenik? Walaupun ia mungkin membantu menurunkan berat badan dengan segera, ia boleh dianggap tidak sesuai untuk fungsi fisiologi normal badan. Oleh itu, daripada kaedah diet yang melampau, jika matlamatnya adalah untuk menormalkan metabolisme badan dan bukan hanya untuk menurunkan berat badan, saya lebih mengesyorkan diet yang berpusatkan bijirin penuh, karbohidrat kompleks dan sayur-sayuran. Sebenarnya, dalam diet LCHF pun mereka selalu bercakap tentang lemak baik. Mereka banyak bercakap tentang lemak MCT acid, lemak rantaian sederhana dan lemak baik yang lain. Mereka tidak mengatakan makan banyak lemak daging lembu atau babi adalah lemak baik. Ini kerana lemak dalam daging juga menjadi tempat pengumpulan bahan toksik dan daging yang boleh kita dapati hari ini semuanya mempunyai nisbah omega 6 yang terlalu tinggi, iaitu lemak yang menyebabkan keradangan dalam badan. Jadi tidak perlu sengaja mencari lemak tersebut. Walaupun omega 6 adalah asid lemak tak tepu yang diperlukan oleh badan kita, jika ia terlalu tinggi, ia akan memburukkan tindak balas keradangan. Dikatakan bahawa kecekapan terbaik dicapai apabila kita mengambil asid lemak dengan nisbah yang seimbang, contohnya omega 3 sekitar 1 dan omega 6 sekitar 2 hingga 4. Tetapi seperti yang saya sebutkan beberapa kali, apabila bercakap tentang daging lembu dan babi, sepatutnya makan rumput untuk mendapatkan nisbah omega 3 dan omega 6 yang terbaik. Namun, apabila kita memberi mereka makan bijirin, nisbah omega 3 kepada 6 mereka menjadi sangat tinggi. Atas sebab inilah daging yang kita boleh makan hari ini dikatakan tidak baik. Jika anda perlu makan lemak daripada daging, anda sepatutnya makan lemak daripada daging haiwan yang meragut rumput di padang ragut yang bersih. Tetapi sebenarnya, dalam persekitaran penternakan industri kita sekarang, sukar untuk mencari daging seperti itu. Ramai orang di Malaysia suka makanan yang mengandungi banyak lemak, seperti rendang, kari berlemak dan daging grade tinggi. Disebabkan cita rasa ini, penggunaan daging kurang lemak tidak begitu popular. Jika anda ingin mengambil daging, salah satu caranya ialah dengan mengambil bahagian yang kurang lemak berbanding bahagian yang banyak lemak. Cara lain ialah memilih daging grade yang lebih rendah, di mana lemak kurang teragih di antara otot. Jangan cari daging grade premium seperti A5 Wagyu. Ia seperti membayar untuk makan daging yang tidak sehat walaupun sedap di mulut. Bagi daging babi, bahagian bahu depan dan belakang adalah bahagian yang kurang lemak di antara otot. Anda boleh menggunakan bahagian ini. Jangan terlalu gemar dengan perut babi samyup saja. Antara makanan yang paling penting untuk menjadikan keadaan saluran darah lebih baik adalah lemak baik. Lemak baik merujuk kepada lemak yang kaya dengan omega 3 di kalangan asid lemak tak tepu. Lemak tepu yang membeku pada suhu bilik adalah lebih baik dielakkan sebanyak mungkin. Terdapat tumbuhan yang sangat berguna yang boleh membekalkan banyak omega 3 di kalangan lemak tak tepu. Itulah biji perila. Perila adalah tumbuhan istimewa yang boleh kita temui berdekatan yang mempunyai nisbah omega 3 yang tinggi. Minyak perila dibuat dengan sekali perahan, jadi ia perlu digunakan dengan cepat. Sebaiknya gunakan minyak perila dalam masa sebulan selepas ia dibuat.
Lebih baik makan biji perila mentah, tetapi jangan makan dengan cara yang terlalu manis seperti menambah gula dan membuatnya seperti kuih. Saya juga mengesyorkan untuk mencuci biji perila mentah dengan ringan di dalam air dan menambahkannya ke dalam nasi. Menggunakan minyak perila untuk oil pulling juga merupakan kaedah yang baik untuk mengambil omega 3 dan pada masa yang sama memperbaiki ekosistem di dalam mulut. Untuk merumuskan makanan yang kaya dengan omega 3 di kalangan asid lemak tak tepu sayuran, ia termasuklah biji perila mentah, biji rami, kekacang seperti walnut dan kacang pen, dan avokado juga boleh dianggap sebagai minyak sayuran yang mengandungi asid lemak tak tepu yang sangat baik. Gunakan keempat-empat ini dengan baik. Senaman adalah sangat penting. Senaman bukan sekadar membakar kalori. Jika anda cuba mendapatkan kesan diet dengan membakar kalori melalui senaman, anda akan dapati anda perlu melakukan senaman dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya, berlari dengan sangat pantas selama 30 minit hanya membakar kalori sepinggan nasi. Jika anda berfikir untuk bersenam hanya untuk mengurangkan kalori secara satu lawan satu seperti itu, anda mungkin tidak akan bersemangat untuk bersenam. Tetapi senaman bukan hanya untuk tujuan diet. Kesan yang jauh lebih besar ialah ia membekalkan banyak oksigen ke dalam badan kita dan meningkatkan aliran darah hingga ke hujung sel. Ia boleh dikatakan sama seperti bahan antioksidan. Ia mempunyai kesan menguatkan peredaran darah sekaligus membuka saluran darah hingga ke hujung periferal untuk menaikkan suhu dan membersihkan bahan metabolik. Oleh itu, anda perlu ingat bahawa senaman bukan hanya untuk membakar kalori, tetapi ia mempunyai kesan untuk memulakan semula metabolisme badan kita dengan lancar. Ada yang bertanya, kalau kita kena elak semua makanan diproses tu, apa yang kita nak makan? Ini bermakna makanan yang biasa kita lihat di sekeliling kita kebanyakannya jauh daripada tindak balas fisiologi badan kita. Jadi, pertama sekali, elakkan makan di luar. Makanan di luar biasanya ditambah banyak gula dan dibuat manis atau masin untuk menarik selera, jadi elakkan makan di luar. Bagi mereka yang bekerja di pejabat, saya syorkan untuk mengelak makan bersama rakan sekerja dan sebaliknya membawa bekal untuk sekurang-kurangnya satu hidangan. Dengan cara ini, anda dapat menikmati satu hidangan yang baik. Jika terpaksa makan di luar kerana kehidupan sosial, pilihlah hidangan yang kurang tidak sihat. Makan nasi perang atau bijirin penuh dan sentiasa pastikan ada sayur-sayuran hijau di sisi anda. Makan kira-kira 6 hingga 7 helai sayur. Sayur-sayuran seperti ulam-ulaman yang direbus atau dikukus sememangnya baik, tetapi makan sayur-sayuran mentah yang digaul dengan minyak perila juga merupakan cara yang baik. Pilih daging yang berkualiti. Mengamalkan cara ini adalah hidangan terbaik untuk kesihatan anda.